Good morning, good morning, good morning. Good morning, assalamualaikum, salam sejahtera penonton-penonton YouTube. Selamat datang ke channel aku, Brother Geeks. Dan hari ni aku akan buat review untuk dua kawasan mouse ni. Nama aku Han and bla bla. Okay, dengan introduction yang agak mengarut tu tadi, tapi tak ada masalah lah sebab kita dah biasa dengar apa aku bebel pada start kan. So korang dah tahu aku nak buat review apa. And let's just start off right now. So recently Corsair dah jadi RGB frenzy, releasing almost everything RGB siap dengan 16.8 million color. Gaming mouse diorang pun tak terkecuali. Okay, aku intro korang. Corsair Saber and Corsair M65 yang terbaru. Yes, dua-dua pun RGB. Apa bezanya dua-dua ni? Okay, beza yang ketara ialah Corsair Saber ni optical sensor dan Corsair M65 ni laser sensor. And kalau nak tahu apa beza laser dengan optical ni, okay, lepas review ni aku bagi explanation ringkas lah. So packaging untuk dua-dua memang terbaik as we all expect daripada Corsair. Kemas, teliti and senang untuk keluarkan dari kotak. Dalam kotak, macam biasa je ada detail pasal mouse and warranty. Kedua-dua mouse ni memang khas untuk gaming, tapi Corsair Saber ni lebih dikatakan untuk speed sebab dia ringan gila. Berat dia, okay, korang tengok kat screen. And Corsair M65 ni lebih kepada control sebab ada sistem tukar pemberat. And ada sniper button untuk instantly turunkan DPI. Oh, yeah, sebab tu dipanggil sniper button sebab bila dah tekan button tu dia akan slow down sikit. So korang lebih senang nak control untuk sniping. Permukaan kedua-dua mouse ni dah ada treatment yang buat dia rasa soft and tak mudah kotor. Corsair Saber punya design lebih kepada palm grip, tapi kalau tangan besar still tak muat juga. Tangan aku kira ngam-ngam lah. And kalau korang nak tahu saiz tangan aku, aku tunjuk handphone kat sebelah tangan aku. And yang M65 ni pula lebih kepada claw grip sebab design yang lagi kecil. Well, it all depends kepada keselesaan you all lah, okay. And dua-dua kabel mouse ni braided dan dah cover dengan elok supaya tahan lebih lama and nampak lagi cantik. Corsair Saber punya USB besar sikit, USB head besar sikit. Masa aku test dua-dua mouse ni, dua-dua aku rasa puas hati. Bunyi klik yang sangat jelas and tak perlu tekan kuat sangat lah. Kecuali for some reason yang pelik, korang pergi tekan kat area belakang button kan. So semua button kat mouse ni boleh diprogram khas ikut ke korang lah nak buat apa, nak assign kepada program apa pun kan, ataupun apa-apa action. And area yang berlampu kat mouse ni pun boleh diubah color. Dekat Corsair Saber ni ada 3 area yang korang boleh tukar, and dekat Corsair M65 ni ada 2 je area yang korang boleh tukar. Pada sesiapa yang tak suka logo baru Corsair ni, sorry, but aku tak rasa diorang akan tukar logo dulu balik. Well, you just have to live with it. So, balik pada tadi, apa beza optical dengan laser? Beza ketaranya ialah namanya. Okay, tak. Optical punya DPI setting cuma boleh capai 6000 lebih je, tapi laser boleh capai sampai 8000 berapa lah kalau tengok kat screen, and boleh digunakan atas hampir semua jenis permukaan. Tapi sebagai hakikatnya, untuk aku lah personally, aku sebenarnya tak guna lebih daripada 1000 kadang-kadang. Aku suka, well, I guess aku suka control lah. So kalau aku main game pun aku tak guna sangat bahagian DPI setting yang tinggi-tinggi. Macam even though aku main game FPS like Battlefield ke COD ke, kalau aku main Dota lagi lah, macam lagi slow je kan, biasa je. Tapi siapa yang tak nak guna DPI tinggi, aku recommend ambil optical sebab takut bila rendahkan DPI setting yang kat laser tu boleh ter-skip frame, menjadikan setengah pergerakan tak register ataupun tak edit. Sebenarnya aku sendiri masih tak mengalami masalah macam tu lah kat kedua-dua mouse ni, and sebenarnya tak ada orang ada bukti pun. Ni benda teori daripada semua. Ada yang claim benda tu jadi. So sama ada tu masalah hardware ataupun tak, aku pun tak berapa pasti lah. Alright, itu saja untuk review hari ni. So tamatlah riwayatnya. Tamat riwayatnya.
Both are great mouse. Satu lebih pada FPS game and satu lagi untuk macam control game lah, macam like Dota ke apa. Very I find that M65 easy to control sebab dia lagi kecil and ada berat sikit. So kau guna claw grip tu senang nak guna control and everything. But actually both are great for gaming. So macam mana ikut keselesaan korang macam aku cakap tadi kan. So pulang pada korang lah. Okay, ada sedikit announcement untuk channel aku. Tahun ni aku akan cuba masukkan lagi banyak sikit. Macam tahun lepas 1-2 and aku tak berapa push benda tu, video gaming untuk channel aku. Tengok aku ataupun kawan-kawan aku main game ke kan. So tahun ni aku akan cuba untuk masukkan lagi video bahagian gaming tu. And aku akan cari guest sikit sebab aku tahu korang dah boring tengok muka aku je kat sini kan. So yeah, probably some ladies ataupun some of my friends as well. So yeah, we'll see how it goes. And aku ada satu lagi announcement. Satu je lagi announcement untuk korang. So sempena aku punya channel dah setahun. Yes, anniversary dah umur setahun. Since first video aku upload Januari tahun 2014, tahun lepas. Korang boleh tengok video tu kat sini and boleh tengok betapa bezanya channel aku ataupun video aku dah progress daripada situ. Aku nak bagi korang hadiah. So yeah, aku nak bagi korang Corsair M65 RGB. Bukan tu je, ada lagi Corsair M65 RGB and juga Corsair Gaming T-shirt. Yes. So basically hadiah yang first dia, kalau ikut pricing, hadiah pertama dia Corsair M65 hadiah kedua dia Corsair Saber RGB tu, and then hadiah ketiga dia adalah t-shirt Corsair. Semua ni sponsor daripada Qdo Technologies, Corsair and juga TechT. Nanti aku bagi link. So cara korang nak menang ni, sekejap aku ambil note, aku pun lupa cara nak menang ni macam mana. So cara nak menang ni ada 3 benda je korang kena buat. Oh, sorry, 4. Korang kena like page Corsair Malaysia, korang kena like TechT punya page, korang kena like Qdo Technologies punya page, and pastikan korang subscribe ke channel aku ni supaya korang dah lock. Okay, lock peluang tu. So kalau korang tak lock, kalau korang tak subscribe, tak guna juga kan. So that's it for my review today and I hope you enjoyed it. So macam biasa, like the video and dislike the video, and comment or subscribe ataupun share. Yang best je, share. And as always, Era of the Geeks, baby. Selamat datang kepada